Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat resepi yang paling elegan bulan puasa tahun ni, iaitu cheesy garlic bread yang buat daripada scratch dekat rumah. Yang ni sangat senang nak buat. Korang ambil satu cawan fresh milk, tambahkan setengah cawan air and then panaskan dalam 30 saat. Sekejap je, kita nak bagi susu tu warm sikit je. And then masukkan 1/3 cawan gula dengan 1 paket yeast. Lepas tu korang kacau-kacau and then lepas 5 minit dia akan boom, kembang macam ni lah. Masukkan 2 biji telur and korang tambahkan 4 cawan tepung roti, tambah lagi setengah cawan. So total 4 cawan setengah lah. Tepung roti bukan tepung gandum. Kat supermarket ada banyak jual. Lepas tu masukkan 1,5 sudu kecil garam and pergi supermarket cari QBB minyak sapi tulen. Yang ni ada banyak saiz lah, yang kecil sampai besar pun ada. Yang bestnya dia 100% pure daripada lemak susu. Tak ada bahan campuran, tak ada flavoring, sebab tu warna dia gold cantik macam ni lah. So kita guna 2 sudu minyak sapi ni, cairkan and letakkan atas kita punya adunan roti tadi. Okay, next kita gaulkan semua. And yang ni part penting anak-anak, please dengar and listen. Setiap orang diguna telur berbeza-beza saiz. So akan ada dough yang lagi lembab ataupun basah daripada dough orang lain. So korang kena tambahkan lagi 3-4 sudu tepung roti tu sampailah dia tak melekat dah korang punya dough tu dekat mangkuk. Dia keluar cantik macam ni lah. So kita bagi dia kembang lebih kurang sejam. Gerbuk besar macam ni. Lepas tu korang boleh buka, nampak tak sangat fluffy, nyot-nyot lagi kalau kita tekan kat situ tu. Boleh bawa keluar and kita ready untuk potong lah. Dia senang je, dia nampak je macam banyak step tapi senang je sebenarnya. Korang potong, kalau nak potong secara kasar, nak agak-agak macam ni guna pisau pun boleh. Nak lagi accurate, boleh pakai penimbang lah supaya dia punya roti dia semua sama saiz. So ini korang gentil jadikan bulat, lepehkan macam ni sikit, tambahkan mozzarella cheese kat dalam. Yang ni korang ambil and picit-picit kat bawah tu, kumpulkan kat tengah, pusing sikit. Lepas tu korang letak atas cutting board balik and korang roll balik jadi bulat macam ni lah. So repeat sampai semua kita berbola-berbola roti ni dah ready. Letak dalam kita punya loyang. Nampak tak cantik susunan dia, fit just nice kat dalam tu. So korang bagi dia kembang lagi 30 minit. Gerbuk jadi macam tu. And then kita ambilkan telur, pukulkan sebiji and kita sapu sikit kat atas ni, nak bagi warna golden brown cantik dekat kita punya roti nantilah. Bakar dalam oven pada suhu 190 Celsius lebih kurang 18 ke 20 minit macam tu. And then kita nak buat dia punya ni pula. Korang ambil 2 sudu minyak sapi ataupun ghee tadi, tambahkan 10 ulas bawang putih, garam sikit dengan daun parsley. Daun parsley tu optional lah, kalau tak ada pun tak apa. Lepas tu boleh sapu dekat atas kita punya roti tadi. Roti aku automatic jadi berkilat. Ini yang bagi aroma garlic and parsley yang fresh dekat kita punya roti lah, and sedia untuk dihidang. Aku sampai sekarang tak percaya yang boleh buat kat rumah roti ni. Serius, aku macam speechless jugalah. Sangat fluffy kat dalam, lembut and rasa garlic yang strong tapi balance dengan kita punya cheese tu. So boleh try nanti, best buat dekat rumah. Tekstur roti tu sangat-sangat fluffy and rasa garlic yang strong campur dengan cheese kat dalam. Aku tak boleh percaya yang boleh buat kat rumah roti macam ni. Rasa macam beli kat kedai. Okay, so nanti boleh try untuk moreh dengan family nanti. Okay, selamat mencuba.